Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan anda semua dalam rahmat Allah, disayangi, diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahagia bersama keluarga insya-Allah. Muslimin yang semuanya, saya sahabat anda dalam motivasi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Muslimin yang semuanya, ulama bagi tahu kepada kita bahawa banyak sekali tanda-tanda kiamat yang sudah berlaku sekarang ni. Sebenarnya dah banyak tanda-tanda kiamat yang berlaku sekarang ni berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua tanda kiamat yang sudah berlaku. Yang pertama, Nabi sebut la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat melainkan masa ni pantas berlalu. Tidak akan berlaku kiamat melainkan masa ni cepat berlalu. Baru je tahun lepas Rejab, Syaban, Ramadan. Sekarang sudah masuk Rejab dan nak masuk Syaban, dah masuk Ramadan. Baru je tahun lepas jumpa kawan tu, jumpa lagi. Baru je tahun lepas, baru je minggu lepas pergi pasar malam, jumpa lagi pasar malam. Masa pantas berlalu. Tengok-tengok anak-anak dah besar dah. Tengok-tengok anak-anak dah kahwin dah, dah kerja dah. Masa pantas berlalu. Itu antara tanda kiamat sudah hampir, muslimin yang saya muliakan. Jadi, yang pertama, tanda kiamat masa cepat berlalu. Sehari itu sekejap saja. Seminggu tu sekejap saja. Setahun tu sekejap saja. Tahun depan dah 2026 dah. Masa pantas berlalu. Yang kedua, ulama sebut antara tanda kiamat itu ialah Nabi sebut taladul ummatu rabbataha. Saya ulang lagi sekali hadis. Nabi sebut tanda kiamat itu ialah taladul ummatu rabbataha, yang bermaksud ibu melahirkan tuan-tuannya, ibu melahirkan bos-bosnya. Maksudnya ibu melahirkan anak. Melahirkan anak lelaki ke, anak perempuan ke, ibu melahirkan anak, tapi bila besar anak-anak itu durhakakan ibunya, tidak hormat ibunya, mempermain-mainkan ibunya, mengherdik ibunya, tak khidmat kepada ibunya. Itu adalah tanda kiamat, muslimin yang saya muliakan. Jadi sekarang ni ada yang mempermain-mainkan, yang menyusahkan ibunya. Disuruhnya ibu dia masak. Masak mak, jaga anak saya mak. Mak kita boleh masak untuk kita, mak kita boleh jaga anak kita. Maksudnya mak boleh jaga cucu dengan syarat secara sukarela, bukan terpaksa ataupun dipaksa. Muslimin yang saya muliakan, sebenarnya ulama ada bagi tahu, kalaulah mak kita tak berani tegur kita, kalaulah mak kita dah tak berani nak bagi nasihat kepada kita, bimbang kita marah, itu tanda kita anak durhaka. Saya ulang lagi sekali, kalau mak tu dah tak berani nak tegur kita, mak tu dah tak larat nak nasihat kita, mak tu dah tak berani dah nak nasihat kita, nak tegur kita, bimbang kita marah, kita sebenarnya sudah jadi anak durhaka. Apatah lagi kalau kita menyusahkan mak, nak hantar mak ke rumah orang tua, tanpa ziarah, tanpa ambil berat, dibiarkan mak ayah di hospital, minta nurse jaga, minta doktor jaga, tanpa pergi ziarah, ambil berat, tanya khabar dan seumpamanya. Jadi janganlah kita biarkan mak kita, ayah-ayah kita di kampung tanpa kita ambil cakna dan perhatian. Muslimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Birru abaukum, birrukum abnaukum. Kamu kena buat baik kepada mak ayah kamu. Nanti anak-anak kamu akan jaga kamu, akan berbuat baik kepada kamu. Kalau kamu sekarang mendurhaka, tak jaga mak kamu, anak-anak kamu nanti akan
buat jahat kepada kamu. Muslimin yang sama kan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Maksudnya lebih kurang, redha Allah ni bergantung kepada redha ibu ayah. Murka Allah bergantung kepada murka ibu ayah. Kalau mak kita, ayah kita, redha kita, suka pada kita, Allah pasti berikan kita syurga insya-Allah. Muslimin yang sama kan, follow saya di TikTok Ustaz Abu Hassan. Ila liqa. Ma'a salama, arjukum daiman fi surur wa sa'adah, anta insya-Allah satanjah fi hayah. Narakum fi next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya barkan video. Terima kasih. Bye.